Di belakang Aing sini ada 2 unit beza yang tahun berbeza antara 2017 dan 2021. Jom kita tengok apa yang menariknya. Di bahagian depan Aing sini, dua-dua beza ini adalah spek yang sama 1.3x, tetapi yang boleh nampak terus perubahannya, bagi 2017 lampu yang macam ini, bumper yang design macam ini, ada fog lamp, ada sensor, dan bagi model facelift pula 2021 dah meningkat lampu yang macam ini LED dan bumper yang design macam ini, bahagian fog lamp nampak lebih sporty sikit. Untuk kereta ini, owner lama siap pasang dengan body kit gear up satu set. So kereta pun akan nampak lebih bergaya sikit. So sekarang kita tengok bahagian belakang bagi beza ini, yang model 2017 lampu yang macam ni, bumper yang macam ini. So kita masuk pula model yang 2021 facelift, lampu lebih kurang, hanya di bahagian bumper ini kita akan nampak dia lebih elegan sikit. Selain itu, sport rim yang Ori Pro 2 pun ada meningkat. Yang 2017 rim yang 14 inci, bagi facelift pula rim yang 15 inci dan design two tone. Untuk beza 2021 model facelift ini nampak lebih moden dan sharp. Untuk upgrade di bahagian lampu kereta, grill dan bumper kereta ini akan nampak lebih kemas. Boleh dikatakan bagi beza ini kereta yang orang muda pun selesa nak bawa. Bahagian dalaman 2017 beza ini meter yang macam ini dan area sini button push start dan button side mirror. Ini bahagian dalaman yang 2021 beza, dashboard dah nampak sini berubah, dan ini meter bagi 2021 beza dan area sini ada button push start, button side mirror dan benda ini Aing akan terangkan nanti. Jadi tadi Aing ada terang bahagian dalaman bagi beza 2021 ini ada lebih satu button di sana. Button tu adalah panggil sistem VSC. Function itu adalah apabila kita sedang driving terjumpa jalan lincin atau tergelincir, masa tu sistem itulah yang berfungsi untuk keselamatan kita sendiri. Bagi Aing, bukan semua orang wajib beli pun model yang terbaru. Tapi sebelum belinya, anda harus faham apa perbezaan sebenarnya. Kalau beli anda pilihan, anda pilih beza yang 2017 ada sudah cukup, atau nak lebih moden beza yang jenis 2021 facelift ini. Saya Aing, Gadis Yuska Utara dari Bun Lee, Kedah.